saya tahulah kita akan diserang dan dikritik oleh semua. DAP kata kita pecahkan undi Cina. Yang PAS, yang Bersatu, yang UMNO kata kita pecahkan undi Melayu. India aja belum kutuk lagi ni, kan? Kan? Jadi setakat ini saya dengar soal bersama pecahkan undi Cina. Yang Melayu kata kami pecahkan undi Melayu. Sebab itu kita nak kena berbalik kepada soal renewal, pembaharuan dalam masyarakat. Ini yang kutuk-kutuk kata pecah undi ni dah. Dia tak sedar sebenarnya mereka semua berpecah daripada asal mereka. Dia tak sedar. PAS berpecah daripada UMNO tahun 1951. Dia berpecah kerana dia rasa bahawa pembawaan UMNO tahun 1951 itu tidak lagi melambangkan hasrat yang mereka perjuangkan. Tak apalah, kita terima lah. DAP dulu asalnya ialah semasa PAP ada di dalam Malaysia. PAP keluar, jadi DAP berpecah jugalah sebab Malaysia berpecah. Kemudian PKR berpecah daripada UMNO. Jadi dari gerakan pun berpecah daripada MCA. Jadi memang biasa dari satu masa ke satu masa masyarakat akan berubah. Dan bila masyarakat akan berubah, akan ada kumpulan yang merasakan kalau wadah politik asal mereka itu tidak lagi melambangkan jiwa mereka ataupun tidak melambangkan permintaan masyarakat pada ketika itu, biasalah tiap-tiap tahun, tiap-tiap 10 tahun akan ada gerakan-gerakan politik yang baru. Akhirnya yang akan tentukan ialah rakyat. Jangan takut-takutkan rakyat. Jangan kita gunakan pendekatan yang sama yang kita lawan dahulu, tapi bila kita berkuasa, kita gunakan pendekatan yang sama kerana kita takut dengan bayang-bayang kita sendiri. Sebab itu, bersama sebaiknya lah, ceramah kami mungkin lain sikit lah. Saya pun nak kena ubah daripada zaman-zaman PKR, PH dahulu. Sebaik yang mungkin kita nak kena campurkan soal masa depan. Kerana Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban, Kadazan, orang asli, Sing. Kalau di Melaka ada Portugis. Masalah kita sama sebenarnya. Akhirnya kita kena bayar bil. Akhirnya kita nak pastikan kalau kita sakit, kita dapat rawatan yang baik. Akhirnya kita tak nak kita di bawah ini kucak kacir sebab kita dengar politik A lawan politik B, aku lebih baik daripada C. Tapi kerajaan bertukar ganti, masalah itu bukan saja tak selesai, masalah itu terus membengkak dan menjadi lebih teruk. Kerana lebih lama masalah itu berlarutan, lebih susah ia akan diselesaikan di masa akan datang. Itu je sebenarnya yang rakyat nak. Jadi sebab itu saya faham kalau jadi rakyat sekarang ni, dengan parti yang banyak bersepah-sepah parti ni, macam boleh order daripada Shopee. Parti-parti politik yang ada kat Malaysia sekarang ni kan, sama macam kita nak order barang kat Shopee lah. Kita bila kita order, kita nakkan harga yang paling baik, mutu yang harga paling baik itu maksudnya paling rendah lah. Harga paling rendah, mutu paling baik, dan yang paling penting apa dia? Yang kita order tu bila dapat sebiji macam kita order. Sebab politik sekarang macam Shopee lah. Dengar cantik, tengok dari jauh cantik, tiba-tiba yang datang itu jadi benda lain. Jadi kalau kita rakyat, yang ini adalah cabaran kami di bersama, dan kepada yang mereka telah menjadi ahli bersama, saudara-saudari ini lagi penting daripada saya dengan ini. Kerana saudara-saudarilah yang sebenarnya menjadi wajah dan pemuka kepada kawan-kawan keliling kita.
Kalau kita jadi orang biasa, sebenarnya macam mana kita nak membezakan satu parti daripada satu parti ni yang dalam katalog Shopee ni? Semua mengaku hebat. Kami je tak mengaku hebat. Kami adalah satu-satunya parti yang masuk dalam siri pilihan raya akan datang yang matlamat kami ialah tidak hilang deposit. Tak ada parti lain kat Malaysia macam ni tau. Parti lain kalau menang hari ni, kita tak ada lah. Kita tak ada. Percayalah, tak ada seorang pun daripada bersama yang akan cakap macam itu. Sebab kita ni sedar diri. Anwar Ibrahim kata, saya tengok semalam kan, takkan aku tak komen. Dia komen kita kena komen lah balik lah. Dekat Pakatan Harapan, saya pun kesian juga dia. Dia cakap buat parti ni memanglah boleh buat parti. Tiap-tiap minggu ada parti. Betul. Saya pun setuju. Sebab tu saya kata parti sekarang ni macam order daripada Shopee. Betul. Tapi dia kata parti ni sebenarnya dia ingat senang ke nak mentadbir negara ini. Negara ini rumit. Jadi saya tengok kawan kita kenal dia lama, berpuluh tahun. Daripada saya muda lagi. Lebih muda daripada yang ada muda ni semua ni kan. Akhirnya keseluruhan kempen Pakatan Harapan ialah mengenai hebatnya dan penatnya Anwar Ibrahim, seorang yang berumur 80 tahun yang sanggup lagi bekerja demi negara. Sama-sama kita ke atas tu boleh lah. Tanya budak Gen Z kata, dah kau penat umur 80, kau bersara je lah. Dia sangat disconnect. Dia boleh cerita pasal, selepas ini saya ni walaupun dalam tempoh kempen pilihan raya negeri, saya sanggup untuk pergi ke Turkmenistan. Petronas kata dia dah nak sign, tapi saya kata jangan sign, biar saya pergi. Dia akan betul. Dia tak tahu aku dulu lama keluar masuk ke Turkmenistan. Tapi nak menunjukkan begini tau. Maksudnya ialah keseluruhan kempen Pakatan Harapan sekarang ini berkisar kepada simpati dan juga taksub kepada seorang batang tubuh. Saya nak kata dia tak pernah sampai Turkmenistan kot. Saya selalu sampai kat Turkmenistan dulu. Adalah cita-cita nak kahwin dengan orang Turkmenistan. Tak cakap, isteri saya tak pernah tahu. Ini dulu kan. Ya, sebenarnya kita tahu macam mana proses merundingkan kontrak antara Petronas ke dengan Turkmenistan ke, dulu Sudan ke. Yang runding tu Petronas sign sebelum ini, dia sign lah. Tapi Petronas maklumkan kepada kerajaan. Sebenarnya kalau Datuk Seri Anwar sangat penat, dah tua, kemudian dia tak larat nak kena berkempen dekat pilihan raya negeri, tak payahlah pergi Turkmenistan, benda tu tetap akan sign. Tapi sebab dia nak tunjukkan bahawa ni segala-gala beban negara ni dipikul oleh dia. Itu sebenarnya yang dah jadi kepada kita. Seperti mana kita tengok dekat UMNO, kesian dekat UMNO. Pusing kok macam mana pun masih lagi pasal Najib. Pusing kok macam mana pun 1MDB tu sebenarnya fitnah Rafizi. Kau gila, satu dunia dah tengok. Akhirnya politik kita pusing kok macam mana ni, yang ke atas-atas ni, dia bukan lagi soal rakyat, dia bukan lagi soal negara, soal masa depan, soal orang muda. Dia soal 3, 4, 5 orang tokoh yang dekat atas. Jadi sebab itu saya berharap kita bersama ini, kita mula atas kain putih. Kita tak ada baggage itu. Saya dah sebut, saya dengan Nick ni tak ada apa yang hebatnya. Kehebatan Nick ialah perut dia lebih kempis daripada saya je. Yang lain tu tak ada apa. Cuma saya harap rakyat biasa boleh nampak saya, Nick dan juga bersama
pendekatan kami ialah kita betul-betul pegang kepada soal berani dan soal ikhlas. Dan kami bukanlah nak ungkit, tapi kalau kami tak berani dan tak ikhlas, tak adalah kami letak jawatan sebagai menteri. Tak adalah kita kosongkan 2 kerusi parlimen. Orang lain berpuluh-puluh tahun dia nak jadi ahli parlimen. Dia dapat jadi ahli parlimen tu dia peluk macam bantal tiap-tiap malam. Dia tak lepas. Jadi parlimen tak datang lepas tu kan. Tapi yang penting ialah saya haraplah sedikit sumbangan saya dengan Nick ini dia jadi benih yang baik supaya bersama ini siapa-siapa yang nak masuk kita tengok depan cermin dulu. Bahawa kalau tak ada keberanian, tak ada keikhlasan, masuk bersama ni lama-lama dia tak gembira, dia tak sesuai. Kerana parti ini dibina atas semangat itu dan itu satu-satunya aset yang bersama ada dengan rakyat. Bersama tak ada duit, bersama tak ada orang hebat, bersama tak ada nama besar, bersama tak ada sejarah yang panjang, kita hanya ada keberanian dan keikhlasan.